Punca. Punca-punca kebakaran Jalan Kampung Baru. Nak tahu apa? Come on lah. Aduh. Mahkamah Seksyen All-Star telah pun menjatuhkan hukuman kepada seorang warga Indonesia yang telah pun didapati bersalah membuang sampah-sampah kecil ini. Hukuman yang telah dijatuhkan oleh pihak mahkamah adalah bersifat adil, iaitu denda sebanyak RM300, dan jika tidak membayar denda ini akan dipenjarakan selama 3 bulan dan perintah khidmat masyarakat selama 6 jam, berbanding yang diputuskan sebanyak 12 jam. Jadi secara keseluruhannya sehingga semalam sebanyak 494 notis pemberitahuan kesalahan telah pun dikeluarkan oleh FLB Corp di seluruh negara. Dan semalam dan hari Sabtu yang lepas kami juga telah berperanan di RNR, dan kami dapati masyarakat masih lagi tidak begitu cakna tentang kebersihan ini. Di negeri Kedah secara keseluruhannya adalah sebanyak 120 MPK yang telah dikeluarkan. Jadi saya bagi pihak kerajaan ingin memaklumkan bahawa kepada masyarakat, silalah jaga kebersihan, dan kebersihan ini adalah tanggungjawab secara bersama, dan diharapkan masyarakat secara keseluruhan dapat membantu kami bagi mengesan pesalah-pesalah yang membuang sampah-sampah kecil ini secara merata-rata.